kami ialah Moonface Zoom In. Kelirulah nak cover sebulan ni. Yang mana yang gelap dulu ya? Kiri ke kanan? Bulan sabit tu mula daripada mana ya? Susahnya. Alangkah bagusnya dapat lihat bulan di depan mata. Jadi, gunakanlah inovasi Moonface Zoom In. Objektif inovasi ini adalah untuk murid tahun 5 mengenali fasa bulan. Ini adalah model Moonface. Bulan di bawah tangan kita. Bagaimana kita mahu menggunakan fasa bulan ini? Pusingkan papan mengikut tali yang ada, kemudian melihat bulan ini. Jadi, langkarkanlah fasa bulan ini. Senangkah untuk menggunakan model ini? Iya. Macam mana ya nak langkah fasa bulan ini? Saya masih tidak fahamlah. Mari saya bantu awak. Cuba gunakan kad imbasan fasa bulan ini. Yelah, mudah betul nak pakai kad ini. Barulah saya faham. Kalau kita boleh lihat fasa bulan di waktu malam, mesti lagi jelas. Lihat ini, virtual reality. Kita boleh melihat fasa bulan dengan lebih jelas. Mari saya cuba. Wah, bulan berputar mengikut lawan jam. Betul,